advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life. One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. I just wanna feel this moment. I just wanna feel this moment. Miss Worldwide, Christina Aguilera. Oye, mamita, dale, que la cosa está rica. Reporting live from the tallest building in Tokyo. Long way from them hallways, filled with O's and O's. They counting always, 305 all day. Now baby we can parlay, oh baby we can party. She read books, especially about red rooms and tie-ups. I got her hooked, cause she see me in a suit with a red tie tied up. Ethan Gris, nice to meet you, but time is money. Only difference is I own it. Now let's stop time and enjoy this moment. One day while my light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. I just wanna feel this moment. I just wanna feel this moment. I see the future, but live for the moment. Makes sense, don't it? Now make dollars, I mean billions. I'm a genius, I mean brilliance. The streets is what schooled them and made them slicker than Slick Rick the ruler. I've lost a lot and learned a lot, but I'm still undefeated like Shula. I'm far from cheap. I break down companies with all my peeps. Baby, we can travel the world and I can give you and all you can see. Time is money, only difference is I own it. Like a stopwatch, let's stop time and enjoy this moment, darling. One day while my light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. I just wanna feel this moment. I just wanna feel this moment. I just wanna feel this moment.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ustaz Muhammad Herman Mukhtar, founder kepada produk Savana. Alhamdulillah pada hari ini saya berada di kilang Savana untuk memproses produk-produk minuman Savana. Keseluruhan pekerja-pekerja kami adalah rakyat Malaysia 100% Bumi Putera Muslim dan kita mendapat kelulusan halal daripada JAKIM yang semestinya halal dan thayyibat, dan semestinya kita memiliki sijil daripada Kementerian Kesihatan Malaysia di bawah mesti. Jom kita tengok macam mana cara kami memproses produk Savana. Sama saya. Tanpa ragu-ragu lagi, dapatkan produk Savana yang tentunya halal dan bersih. Jom dapatkan produk kami sekarang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar semua? Selamat datang ke sesi sesi penerangan kempen Mega Masuk Kedai 2025. Okey, terima kasih. Selamat datang tanah-tanah yang berjaya hadir pada hari ini. Okey, korang dah sediakan buku dan pen ke belum? Kita ada banyak saya nak cerita pada hari ini. Banyak kepada anda ni. Macam mana anda nak masuk kedai makan tu satu demi satu dengan proper. InsyaAllah kita akan pastikan anda close dengan teknik yang saya nak ajar ni. Okey, semua dah sedia? Okey, kita mulakan majlis kita dengan umur kita Al-Fatihah.
Okay, amin amin ya rabbal alamin. Okey, semua dah sedia ke? Saya pun dah bersedia. Okey, saya dengan bersama-sama nota saya untuk saya share pada anda apa yang kami dah sediakan untuk anda. Kita dah meeting lama untuk prepare program yang kita nak jalankan hari ini. Okey, tahniah semua yang dah isi Google Form. Okey, maklumat anda ada dalam simpanan kami. Nanti kami akan proses dan kita akan bagi semua produk-produk yang HQ nak sponsor tu. Excited tak kita nak sponsor? Pertama kali ni kita nak sponsor banyak tu. Banyak yang kita keluarkan duit, kita bantu anda untuk masuk kedai-kedai makan. Kita kuasai kedai makan pula pada kali ini. Okey, dengan produk terbaru Sawana iaitu Coco Station 1.8 kilo. Okey, saya nak teruskan dengan slide yang saya dah sediakan untuk hari ini. Okey, iaitu kita pergi kepada sekejap ya, sorry. Kita pergi kepada objektif. Objektif yang pertama, of course, dengan mengadakan free produk tu, kami menghargai komitmen ejen dan stokis Sawana yang selama ni tak putus asa mempromosikan Sawana. Apa jua yang berlaku, anda sentiasa setia dengan Sawana. Jadi seperti mana bahan yang kami beritahu sebelum ni, kami akan bekalkan modal dalam bentuk produk untuk anda approach kedai-kedai makan yang ada. Dan juga objektif yang kedua, kita nak anda boleh mengembangkan perniagaan. Apabila anda dapat tambah klien yang itu kedai-kedai makan tu, mereka akan repeat order dengan anda sebab anda akan jadi supplier minuman koko dekat kedai makan mereka. Okey, kedai-kedai makan ni tak perlu datang HQ untuk dapatkan stok. Mereka akan beli terus dengan anda sebagai supplier produk koko mereka. Okay, apabila perniagaan pun dah berkembang, klien pun dah banyak, mereka pun repeat order, anda sekaligus dapat meningkatkan pendapatan juga. Kita tak tahu lah ekonomi sekarang ni kan macam mana. Okey, kita tak tahu lah ekonomi sekarang ni. Ah, Makin hari barang keperluan juga makin naik. Semua makin naik. Kita pun tak ada pengumuman yang jelas. Tiba-tiba kita datang kedai pun tak tahu barang naik. Dia naik sikit-sikit, dia pandai dia naik sen-sen macam tu. Ada yang naik ringgit-ringgit macam tu. Kita pun tengok-tengok, rasanya bulan lepas total baru RM100. Bulan ni total RM120 pula. Macam tu, dia naik sikit-sikit. Kita pun tak perasan. Jadi kita kena sama-samalah kita mengembangkan perniagaan kita dan kita meningkatkan pendapatan juga secara peribadi dan keluarga keseluruhannya. Alright. Ini yang seronok ni, barang free kan. So kita tengok apa sokongan kempen yang kami nak bantu anda untuk promosi pada kali ini. Kempen kali ini ialah yang pertama, kita nak bagi 10 pieces sawanah koko poster warna kuning saiz A3. Okey, khas untuk peniaga air, kita ada poster yang khas untuk anda iaitu warna kuning dia macam ni. Saiz A3, kita nak bagi 10 keping. Sebab apa? Setiap kedai yang anda berjaya close tu, bagi satu poster dekat tuan kedai dan minta dia tampal pada dinding atau tampal pada kaunter supaya mereka boleh promote produk Sawana Coco kepada customer mereka. Contoh macam kalau customer tu nak order, bang nak air, nak produk macam tu lah kan. Tak pun anak dia kata nak air coklat. Ni ada produk Sawana Coco kat sini, boleh cuba produk Bumi Putra tempatan. Boleh offer macam tu. Dan seterusnya, kita nak bagi juga 10 pieces sawanah Coco Station sampel. Okey, produk koko kuning ni kita bagi nama sawanah Coco Station. Kita bagi anda dalam bentuk secet macam tu. Ada 10 pieces kita bagi, tak besar lah, belum besar tu macam tu. Okey, untuk anda bancuh, jadikan sampel kepada tuan kedai untuk mereka rasa dulu. Okey, sambil-sambil sembang, tuan kedai tu pun nak tahu ya ke sedap. Customer ni kalau kedai tu tak sedap, tak datang dah lah. Dia orang takkan order lagi produk tu. Kali pertama rasa tak sedap, kali kedua dia takkan order. Jadi anda kena yakinkan tuan kedai dulu untuk tuan kedai push
produk sawana koko ni kepada customer-customer dia. Dia macam kalau customer tu nak order produk M, cakap bang, order sawana koko station ni. Order air coklat sawana koko sedap, memang sedap. Macam tu. Okay, tapi kita kena yakinkan tu kedai dulu. Okay, kita kena yakinkan tu kedai, kita kena yakinkan staff-staff dia, dia punya apa yang ambil order tu untuk diorang push produk sauna koko untuk pelanggan mereka. Pagi ni Bancu sambil sembang yakinkan tu kedai lah. Okey. Yang ketiga, kita bagi juga 10 pack sawana koko station 1.8 kilo yang datang dengan 2 kotak. Okay, sebab dia satu carton ni dia ada 5 pack. Jadi dia datang dengan 2 kotak. Sekali kita akan post sekali lah dengan apa tu poster, sampel. Dua-dua tu kita akan post sekali. Dan juga kita dia berat, dia memang berat. Dia 1.8 kilo, anda darab lah dengan 10 pack. Rata-rata tu angkat tu hati-hati sikit. Okey, bila anda close satu kedai, dah bagi poster satu, anda bagi juga Koko Station ni satu. Okey, untuk tuan kedai tu sendiri jadikan test kepada pelanggan dia juga. Selalunya kalau produk yang diorang tak berapa jenis baru nak cuba ni, mereka tak keluarkan modal lagi. Tak apa, anda tinggalkan satu pack untuk kedai tu, cuba bagi kat pelanggan dulu rasa. Okey. Okey, yang keempat, kita nak bagi benda free apa lagi? Kita nak bagi e-book panduan. Okay, kenapa kena ada e-book? Sebab dalam e-book ni kita ada benda-benda yang dalam slide ni saya tak letak. Sebab slide ni takkan saya nak letak semua. Lamalah kita kat sini berjam-jam lah. Jadi saya letak kita ada e-book panduan untuk anda buat revision, tengok balik dalam kereta tu, sebelum nak turun kereta tu baca balik e-book ni. Sebab apa yang dalam slide ni ada dalam e-book juga. Macam mana nak dapat e-book ni? Mana yang hadir ni, yang belum daftar lagi, isi balik dalam link Google Form tu. Okey? Isi balik, mana yang dah isi, jangan isi lagi sekali lah. Itu jadi double pula kat situ. Okey? Sebab kita terhad 100 orang je. Nanti kan jadi double-double. Jadi kita kena check one by one pula. Yang dah isi, terima kasih. Selamat datang juga. Dan juga, yang mana belum isi, yang datang nak tengok dulu. Kita nak bagi benda free ni. 4 benda free nak bagi ni. Datang. Isilah. Jadi tim Sawana HQ approach kedai-kedai makan ni. Okay. Dalam e-book ni, saya ada letak Easter egg. Saya ada letak tips-tips yang dalam slide ini tak ada. Okey. Dan juga dalam Google Form tu juga, kita akan kontak anda semula untuk kita proses postage. Okey, semua ni kita nak bagi anda percuma. Okey, 4 benda ni percuma. Poster 10 keping percuma, saiz A3 ya, bukan saiz A4, saiz A3. Kita print asing, kita buat production asing, sampel dalam bentuk sachet macam tu, kita keluarkan duit lagi untuk buat sampel untuk anda. Dan kita bagi free juga 10 pack koko 1.8 kilo. Berat tu, banyak tu, kita supply untuk anda modal masuk kedai-kedai makan ni. Okay. Tapi anda dah tengok dalam kita punya syarat-syarat dalam apa tu Google Form tu kan? Anda cuma perlu bayar shipping sahaja RM20 je. RM20 je. Ini bukan kami simpan duit tu. Duit RM20 ni kami akan bayar kepada Ninja Van untuk post produk-produk ni. HQ tak pegang pun duit ni. Kita akan bayar balik dekat Ninja Van. Okay, untuk mereka post produk apa tu modal semua ni lah. Poster, sampel dan juga Coco Station 1.8 kilo. Alright. Faham ni setakat ni? Okay. Saya pergi slide yang seterusnya. Okay. Ada yang tanya, kenapa kita guna sawanah Coco Station 1.8 kilo ni? Kenapa kita tak push dah produk paket hijau tu? Kenapa keluarkan produk baru? Kenapa tiba-tiba ada stiker kuning pula ni kan? Sebab Coco ni dia lagi pekat. Bila lagi pekat, boleh bancuh lagi banyak dan juga
bolehlah harga dia dapat lagi jimat. Okey. Kenapa harga lagi jimat? Sebab insya-Allah harga kita jauh lagi rendah daripada produk lain. Dan formula ni juga ramuan produk koko ni juga khas untuk peniaga air. Sebab tak kira lah dia air balang ke, kedai makan ke, atau anda sendiri ada nak buat produk yang berasaskan koko, tak kisah makanan ke yang berasaskan koko, guna produk Coco Station 1.8 kg ni sebab dia pekat. Anda boleh dapat lagi banyak. Modal anda rendah, anda dapat jimat lagi. Okey, dan juga insya-Allah rasa dia sama dengan M. Kami dah try, saya dah try bancuh dah. Campur-campur susu sikit, okey, adjust sikit. Memang sedap, memang rasa sama macam air balang dekat luar sana. Okey, sebab kalau koko hijau tu dia ada rasa special dia kan, dia lain daripada yang lain kan. Kalau yang kuning ni rasa dia sama dengan koko yang anda dapat dekat pasar malam tu. Maknanya rasa dia orang ramai kat Malaysia ni boleh terima sebab mereka dah minum daripada mereka kecil lagi. So mereka boleh, insyaAllah mereka boleh terima rasa ni. Okey, dan juga formula ni cuma mengandungi serbuk koko, krima bukan tenusu dan gula sahaja. Dia formula dia ringkas. Formula dia ringkas, pembungkusan dia pun ringkas. Dia aluminium foil macam ni sahaja. Okey, saya terang sikit lah. Sebab saya ada terima juga banyak WhatsApp yang tanya apa beza packaging hijau dengan yang kuning. Packaging hijau tu dah tak keluar kan ke? Tak. Packaging hijau tu tetap jalan macam biasa. Dia tetap ada ingredient yang sama. Iaitu dia ada apa? Madu kurma Bali semua tu lah. Okey, gula nano. Cuma yang ini ialah produk baru, produk yang berasingan yang cuma ada serbuk koko, krima dan gula sahaja. Kenapa kita buat macam ni? Ini kita panggil operation pack. Mana-mana kedai yang supply bahan mentah, kalau ada perasan macam dekat bakery ke, packaging dia simple macam ni je. Sebab kita nak kurangkan kos penghasilan produk. Ah, Kalau produk sawana koko yang hijau tu, boleh buat minuman harian lah, sarapan anak-anak ke, ada yang jadikan susu anak macam tu. Okey, itu minuman harian lah. Mungkin untuk minum untuk melawaskan ke apa ke, boleh. Yang kuning ni gunakan untuk anda berniaga. Dan juga dia, walaupun kita ada letak krima bukan tenusu, dia tak ada rasa susu kalau anda campur dengan air kosong saja. Yang packaging kuning ni. Kalau packaging hijau tu tambah air masak je dah boleh terus minum. Kalau yang Coco Station 1.8 kilo ni saya sarankan anda tambah susu lah. Sebab dia kalau tambah air saja dia memang ada rasa manis. Tapi dia macam minum air coklat kosong, tak ada susu. Okey, boleh tambah susu untuk rasa lemak-lemak dia macam tu. Alright, faham ya perbezaan dia? Okey, ingat Coco Station kalau campur air kosong saja dia tak ada rasa susu. Yang hijau ni dia ada madu, kurma Bali. Yang kuning ni dia tak ada semua tu. Dia memang produk khas untuk orang berniaga je. Untuk berniaga dia ada koko, krima dengan gula sahaja. Okey, faham ya dekat situ? Kenapa 1.8? Kenapa tak genapkan 2 kilo? Untuk kos lah. Okey, sebab kita nak menang dekat kos. Okey, dan anda pun menang juga untuk anda keluarkan modal untuk beli produk untuk berniaga. Okey, faham ya dekat situ? Kalau ada apa pertanyaan, boleh tanya dekat ruangan komen. Kalau mana yang belum jelas dengan produk ni, boleh tanya dekat ruangan komen. InsyaAllah saya akan jawab satu persatu dekat ruangan komen jugalah. Okay, saya akan teruskan dekat sini untuk kawan-kawan kita yang lain. Okay, dekat komen tu nanti akan ada admin yang akan bantu jawab. Alright, saya pergi seterusnya. Okay, cara-cara penyertaan. Okay, anda dah isi nama dalam Google Form, anda dah terima barang-barang semua tu. Okay, dah dapat. Apa nak buat? Apa nak buat? Okay, mesti mana dalam syarat-syarat tu, saya juga dah mention dekat situ, anda kena dapatkan 10. 10 apa? 10 kedai yang menjual minuman.
Okey, lagi sekali saya cakap cari 10 kedai yang menjual minuman. Apa-apa kedai asalkan dia jual minuman. Contoh macam of course kedai makan mesti jual air, takkan jual makanan. Kedai makan. Kemudian dia ada food court ataupun kantin pun boleh. Food court dekat mana ada? Dekat R&R ada, kantin-kantin sekolah, okey, kantin-kantin asrama. Mana yang baik dengan cikgu-cikgu tu cuba deal dengan dia orang. Untuk dapatkan tender, supply produk koko untuk air coklat budak-budak sekolah tu. Pandai tak? Cikgu dah bagi idea dah dekat sini. Okey, dan juga peniaga air balang. Macam ada dekat mana peniaga air balang? Peniaga air balang, yelah ada dekat pasar. Okey, apa yang saya tulis ni? Okey, ada dekat pasar, dekat tepi-tepi jalan semua tu. Alright, boleh approach mereka. Kalau anda sendiri buat pun boleh juga. Gunakan juga untuk promote. Mana tahu biasa selalu sehari 50 gelas, 50 cup. Tiba-tiba guna Coco Station ada 100 cup ke? Amin. Okey, insyaAllah. Okey, dan juga kita ada food truck. Food truck selalunya dekat mana? Ada dekat mall. Saya selalu nampak ada dekat mall. Tapi sekarang ni dah mula ada betul Majlis Pembandaran dah mula start sediakan kawasan khas untuk peniaga food truck. Okey, peniaga food truck yang ada jual air lah. Okey, ada yang memang jual makanan saja dia tak jual air. Boleh approach mereka juga. Okey, ataupun kafe boleh. Cuma kafe ni dia tricky sikit. Ada kafe yang dia memang ada signature koko, dia memang ada supplier dia, tak ada masalah, boleh try. Kalau mereka terima, terimalah. Okey, kafe yang macam mana? Kan banyak kafe-kafe sekarang kan. Kafe-kafe hipster semua tu boleh try. Okey, approach dulu. Dan juga seterusnya, cara yang seterusnya ialah anda kena ambil gambar dengan pemilik kedai dan nampak signboard kedai. Okey, kena ada gambar anda. Kalau boleh, anda gambarlah selfie dengan dia, pegang produk sekali dengan pemilik kedai kat tepi tu. Okey, kalau manager kedai, manager lah. Tak kisahlah siapa-siapa. Okey, ambil gambar. Dan nampak signboard kedai makan tu dengan jelas. Okey, sebab apa? Kalau boleh kita kita nak buat marketing selepas ni. Okey, HQ pun akan support marketing juga. Gambar tu, ni contoh gambar dia. Tak ada gambar. Kan jelas tu. Jelas tu muka muka owner kedai. Saya rasa owner kedai ni yang nampak muka vibe-vibe owner kedai, vibe-vibe bos ni kan. Okey, nampak tu tengah masak ada kat apa tu roti canai ada. Ni ejen kita belah kanan sekali jaga koko. Kan sweet tu. Suami isteri macam tu. Selfie love sikit. Okey, ambil gambar. Pastikan gambar produk ada dalam gambar. Gambar pun jelas. Jangan blur. Okey, kalau ada ambil video, jangan shaking. Excited sangat sampai shaking. Okey. Pastikan video tu cantik. Kalau boleh buat video, buatlah video. Buat video ringkas. Orang sekarang kan suka tengok video. Bolehlah buat video ringkas. Boleh tengok-tengok. Tulis type-type sikit. Okey. Gambar pastikan ada gambar. Setiap kedai pastikan ada gambar. Jelas, ada owner kedai, ada signboard kedai, kedai makan dan juga ada produk dalam gambar anda. Alright. Seterusnya ni apa ni? Upload. Okey, sendiri buat sendiri lupa. Okey, upload. Upload apa? Uploadlah gambar-gambar dan video-video itu dalam social media anda. Itulah anda guna social media apa? Kalau yang aktif, semualah. Kalau aktif Insta, FB, TikTok, boleh. Upload semua. Kan TikTok pun boleh upload gambar dah sekarang kan. Boleh upload dekat situ bersama-sama dengan hashtag Sawana Koko Viral, hashtag Team Sawana dan hashtag Support Local. Okey? Kena adalah hashtag-hashtag ni. Senang saya nak cari posting anda nanti. Dekat FB ke, dekat Insta ke. Saya tekan hashtag Sawana Koko Viral tu, keluar posting.
Kan cantik macam tu. Saya nak tunjuk dekat bos pun bangga. Okey, social media tu pastikan set kepada public. Jangan private. Macam mana saya nak tengok kalau private? Okey, saya pun excited sama nak kau viral. Tekan, nah, private. Janganlah macam tu. Okey, set kepada public. Okay, untuk semua orang tengok. Apa yang ada lah, thread ke, apa, bukan Twitter dah sekarang kan, X. Kita. Okey, dah upload semua. Saya akan bagi link Google Form yang asing. Isi maklumat dalam Google Form. Google Form apa pula ni? Saya akan bagi asing. Isilah nama anda secara ringkas. Kalau boleh nombor telefon dekat tepi pun tak apa sebab kita pun ada maklumat anda dalam Google Form sebelum ni kan. Isilah nama yang tertera dekat dalam slide ni. Sebab kita nak gunakan marketing, ada kata nanti insya-Allah kita akan turun. Okay, kita akan turun, kita akan buat marketing, kita akan buat konten. Secara ringkas dan secara banyak lah kita memang akan push Koko Station Kuning ni dekat kedai-kedai makan. Okay, buat masa sekarang kita bagi peluang kepada ejen dan stokis untuk masuk dulu. Okay, kami bagi masa sampai 5 Disember 2025. Buat sebanyak yang mungkin. Habis 10 pack ni boleh inform kami. Saya try nego. Kalau kita boleh bagi anda lagi, kita cuba bagi. Kalau tak, anda boleh restock. Ada package yang boleh dapat harga yang rendah. Boleh WhatsApp saya ataupun Kem Ashraf. Kalau habis 10 pack tu, anda boleh beli lagi Coco Station tu dengan harga yang rendah. Okay, kena contact kami lah. Okay. Anda kena push semua ni selewat-lewatnya 5 Disember 2025. Okay, masukkan nama kedai, alamat kedai supaya kami pun boleh pergi sana. Okey, link social media mana yang anda upload tu, copy link masukkan dekat dalam Google Form tu nantilah. Okey, selewat-lewatnya 5 Disember 2025 pada hari Jumaat. Saya tahu hari Jumaat hari tu. Okey, sebab hari Isnin tu kita akan proses maklumat dan mungkin kita akan turunlah untuk tujuan marketing. Dan juga selepas tu mungkin kita HQ sendiri yang akan turun dekat kedai-kedai makan yang belum di-approach lagi lah. Okey, buat masa ni kita bagi anda buat dulu. Anda pun kena buat lah sama-sama. Okey, kita buat sama-sama. Tapi kita bagi anda buat dulu. Alright. Seterusnya. Uh, tak video dulu tadi. Okey, seterusnya. Apa ni? Dapat tak jalan kejap ya. Okey. Ha. Okey, pakaian. Saya nak ajar ni santai-santai je lah. Okey, pakaian approach client. Jangan, saya pun diajar cara berpakaian apabila kita nak jumpa dengan klien, dengan customer semua. Of course lah, secara basic, pakai kemas ataupun smart casual. Okey, pakai kemas, pakai t-shirt yang bersih, seluar panjang yang elok, apa lagi? Kasut bertutup. Okey, yang perempuan, bagi perempuan yang muslimah, pakailah tudung. Okey, pakai elok-elok semualah, menutup aurat semua, kemas bersih. Okey, menutup aurat, kemas bersih. 3 tu dulu. Okey. Lelaki, kemaskan rambut handsome-handsome, pakailah pomade. Okey, sikat-sikat. Pergi kedai gunting rambut dulu. Alright. Penjagaan gigi. Jangan gelak. Okay, memang kita pun diajar cara penampilan diri. Siapa yang buat berniaga insurans, saya tahu mereka ada satu kelas khas untuk pencantik, untuk penampilan. Untuk perkataan dia, penampilan. Dia ada kelas khas. Macam mana spek, barang kemas semua tu. Okay, ni penjagaan gigi. Kuku. Ni selalu orang terlepas pandang kuku. Anda dah lah nak approach kedai makan. Anda tahu kan setiap pekerja wajib hadir khusus pengendalian makanan. Jadi mereka sendiri menjaga kuku. Anda pun kena jaga jugalah kebersihan. Alright?
Kasut, pilihlah kasut yang sesuai. Ikutlah perempuan nak pakai heels ke, boleh pakai hati-hati. Okay, lelaki jangan pakai slipper, pakailah sandal. Sekarang ada sandal yang lawa kan? Bukannya sandal. Kalau dulu sandal orang kata santai sangat. Sekarang sandal pun dah cantik dah sekarang. Alright? Smart casual. Kita panggil smart casual. Dan juga pemilihan aksesori yang betul. Tinggal Rufki. Okay, aksesori yang betul. Apa maksud aksesori yang betul? Bergantung pada anda. Adakah perlu pakai jam? Adakah tak perlu pakai jam? Barang kemas. Ikutlah barang kemas apa yang bersesuaian lah. Bukan berlebih-lebihan lah. Okey, yang kan sekarang emas kan ada macam-macam design sekarang kan. Pilihlah yang appropriate. Nak pakai emas tebal-tebal pun tak apa. Itu menandakan anda usahawan yang berjaya. Alright? Pilih aksesori yang betul. Kemaskan diri cantik-cantik. Okay, comel-comel. Sebelum nak jumpa klien. Kita nak close ni. Kita nak cari customer ni. Okey, dan seterusnya. Ni part ni dia ngantuk sikit. Buka mata anda. Okey, dia ngantuk sikit je. Alright? Sikit je. Tak ngantuk sangat lah. Sikit je. Alright? Okey, skrip. Apa nak cakap? Ini pun saya bagi juga. Takut nanti kan dah sampai depan kedai tu blank. Okey, saya akan bagi juga dalam e-book nanti. Sebelum turun kereta, duduk dalam kereta ke, kat motor ke. Okey, baca sekali limbas. Okey, sedia masuk. Alright, kita pergi kepada skrip next. Seterusnya. Okey. Persiapan sebelum masuk kedai. Okey, apa dia? Barang-barang yang kami bagi free tadi itulah. Benda-benda, tiga benda. Tiga benda yang kami bagi free tadi itulah. Satu kedai bawa lah satu pack. Bawa satu secet. Bawa lah air panas dalam tumbler siap-siap. Sudu, shaker kecil kalau perlu. Okey, bersedia untuk ambil gambar dan juga sediakan gambar ataupun video kedai lain sebagai testimoni. Dan juga buku kecil ataupun phone lah. Sekarang kan semua ada phone kan. Okey, untuk anda tulis nota, nota feedback daripada kedai tu. Selepas kan kedai saya check tu untuk mereka rasa kan. So, untuk nota lah feedback mereka ke, kalau ada penambah baik ke. Pastikan dapat nombor telefon kedai, dapatkan nama kedai, jangan pergi datang-datang. Bang, cuba bang letak jauh. Alright, dapatkan detail kedai untuk anda ingat. Nah, ini kedai mana, ini dekat mana, ini kedai yang keberapa cuba. Kalau dia reject pun kenapa? Okay, kalau diterima pun kenapa? Ah, kita kena tahu semua tu. Bila bisnes kita kena tahu semua tu. Reject kenapa tak, kalau terima pun kenapa juga. Semua kena ada sebab. Alright, saya nak tambah juga persiapan sebelum masuk kedai ni. Saya tak tulis kat sini. Saya ada tulis dalam e-book. Siapa yang ada dalam tu, dia ada dalam e-book. Okay. Pilih waktu yang sesuai untuk approach tuan kedai makan tu. Okey, selalunya kalau satu-satu shift tu, sama ada shift pagi atau petang, selalu kedai makan ni dia kerja shift. Kalau yang buka satu hari tu, tak adalah. Tak pernah lagi lah kalau pekerja tu satu shift tu daripada pagi sampai tengah malam dia kerja. Oh, memang tu kena kerja. Nanti kena kerja dengan apa? Buruh. Okey, satu-satu shift tu dia akan ada supervisor dia ataupun ketua dia lah. Okey, anda jumpa mereka, mungkin waktu diorang baru nak set up kedai makan, tengah lap-lap, tengah cuci-cuci macam tu. Mungkin 1 jam atau let's say 30 minit. Okey, 30 minit macam tu sebelum diorang nak buka, boleh try approach dulu. Alright, saya tak sarankan selepas lah. Saya tak sarankan waktu diorang nak tutup sebab diorang pun dah penat. Okey. Staff pun dah penat. Korang pula nak approach produk. Selalunya saya sarankan sebelum operasi lah. Diorang masih ada tenaga lagi kan. Atau lebih efisien, anda boleh cari nombor telefon kedai makan tu dan set appointment directly dengan tuan kedai. Okay, kadang-kadang gambar apa tu, image gambar tu muka orang tu, sedangkan dia rupanya dia bukan owner pun, dia cuma talent ataupun muka
Muka orang panggil apa Model kedai orang panggil. Macam itulah. Kiranya image kedai tu muka dia. Rupanya dia bukan owner. Ownernya orang lain. Okay. Anda boleh call, set appointment tu lagi efisien sebab bila anda set appointment ni, tuan kedai tu di dalam mindset dia bersedia nak kenal produk baru. Okey, kalau anda datang waktu dia orang opening bolehlah try apa semua tu, tapi itu bila datang waktu dia orang tengah set up kedai tu, mindset dia orang nak cepat, kedai kena buka sharp pukul 4. Kena buka sharp pukul 11. Customer dah tunggu. Okey. Kadang customer ni dah sampai awal. So dia orang kena start sharp. Kalau anda set appointment, dia orang dah ada mindset untuk terima produk baru, untuk kenal produk baru. Okey. Masa tu lah anda boleh goreng ke apa ke ataupun lagi sedap. Appointment tu waktu hari kedai tu tutup. Dia memang tuan kedai dengan tim dia datang semata-mata nak kenal produk anda. Okey, kalau dapat cara ni lebih baik. Alright, seterusnya. Dia tak gerak dah. Sekejap Okey, langkah satu masuk kedai. Okey, dah masuk kedai. Masalah kedai tu. Bagi salam, cakap saya wakil daripada Sawana Coco HQ. Okey, betul. Anda wakil daripada Sawana Coco HQ. Anda wakilkan kami untuk masuk kedai-kedai makan. Okey, cakap baik-baik. Saya nak ambil masa sikit boleh bang nak perkenalkan produk baru daripada Sawana Coco. Okey, tunggu respon. Kalau dia sibuk, minta dia tunggu kejap ataupun set dengan dia appointment lah macam saya cakap tadi. Apabila kita dapat set appointment, mereka dalam mindset untuk terima produk baru. Okey, bagi rasa simple. Ni secet yang kita bagi itulah. Kita bagi 10 secet free tu untuk mereka rasa. Bancuh-bancuh, sambil bancuh tu, sembang-sembang. Cakap, ingat kita punya key point dia ialah pekat, wangi, tak muak. Koko kita pekat dan wangi. Okey, boleh dapat satu pack ni boleh dapat 60 ke 70 cawan bergantung pada bancuhan. Kalau sejuk, panas, apa lagi milkshake, ice blended, macam-macam lah. Apa punya produk yang berasa koko. Okey. Dia premium tak sama dengan koko pasar biasa. Okey, rasa dia sedap sikit. Sedap lagi. Right, sembang-sembang bancuh tu sembang-sembang. Alright. Okey, langkah ketiga bagi tuan kedai rasa. Sama lah yang kedua tadi. Nah, boleh tak bergerak. Sekejap ya. Cuba bagi dia rasa. Kalau tambah ais pun dia tak cair. Ada produk bila dia tambah ais. Macam kokok hijau sebelum ni. Kalau kita tambah ais, warna dia turun kan. Warna dia tak jadi pekat. Kalau kokok kuning ni dia tidak. Dia maintain kepekatan dia tu. Okay. Dapatkan feedback daripada tuan kedai tu. Okey, tu yang saya cakap kena ada nota. Dia dapatkan feedback. Okey. Bila dia suka, teruskan follow up dengan key point iaitu harga lebih jimat, lebih pekat, tak payah letak sebut banyak. Produk Bumi Putra, senang nak dapat. Memang senang dapat, kita dekat Selangor je. Dan kita juga support bahan marketing, iaitu kita bagi poster kat dia. Nanti gambar dengan video pun kita bantu promote juga kedai abang. Kita. Mungkin jangan formal sangat, kita santai sikit. Okey, dan tunjuk bukti sosial. Yang ni boleh minta dekat kami. Kalau anda perlukan, boleh minta dekat kami. Gambar kedai yang dah guna produk ni. Okey, semua kedai ni dulu guna jenama lain tapi lepas cuba Sawana Coco terus tukar. Betul. Okey, kalau perlukan gambar, video boleh minta dekat kami. Kami akan supply. Kalau tak ada, kami cari. Alright, semua skrip ni daripada langkah 1 sampai 5 semua ni ada lagi kami akan bagi dalam e-book. Kena isilah maklumat dalam Google Form tu untuk saya contact tu bagi e-book. Offer satu pack untuk cuba. Offer satu pack untuk cuba. Tu kita bagi 10 pack free tu, satu kedai bagi satu. Tu dah kira close lah tu. Tu dah jadi anda punya prospect customer. Okay, kalau abang nak, saya boleh tinggalkan satu pack untuk abang try sendiri. Okay. Kalau selesai, boleh teruskan dengan bekalan terus. Betul? Satu kedai, kalau boleh kita target dia guna minimum 5 pack sebulan. Satu kata nah. Kalau cantik 10 pack macam terbaik.
Okey, kalau dia macam ragu-ragu, bagilah tak rugi cuba. Kalau abang bagi, kalau abang minum sekcek tu sedap, boleh test dengan pelanggan lain. Bagi je free satu pack tu untuk dia orang buat test dekat customer dia orang pula. Alright. Seterusnya, ambil nombor dan follow up. Pastikan ambil nombor, jangan pergi macam tu je. Ambil nombor. Ambil nombor, nombor apa? Nombor telefon. Okey. Dah letih ke? Dah ngantuk ke masing-masing tu bertepuk sikit pipi tu? Okey, ambil nombor telefon untuk follow up. Untuk kita tahu, untuk kita sendiri tahu macam mana feedback pelanggan dekat kedai dia. Okey. Kalau okey, teruslah kedai tu boleh restock dengan anda untuk dapatkan stok sebulan teruslah. Kalau dia dekat, bolehlah jarang-jarang ke macam tu ke. Okey. Restock selagi perlu ke. Okey, penutup. Penutupnya cakaplah terima kasih. Saya doakan kedai abang makin maju. Okey, nanti saya datang bawa sampel baru kalau ada promosi baru dari HQ Sawat. Okey, ni skrip ni sekadar guidance sahaja. Anda boleh ubah mengikut kesesuaian. Mana hodok kecek Kelantan tu kecek Kelantan lah deh. Okey, saya tak reti. Saya tak reti. Ni darah KL. Kalau potong ni darah KL. Okey. Bolehlah sembang-sembang semua santai-santai. Kalau boleh close sebanyak yang mungkin, boleh cuba. Kalau tak boleh close sebanyak, close sikit tapi berkualiti pun okey. Itu lebih baik. Alright, anda pun tak rugi produk letak kat situ. Okey, bila dah close semua, dah bagi skrip semua, dah close. Dia tak bergerak sekejap ya. Okey. Cara anda sendiri sebagai ejen nak support kedai makan. Okey, macam saya cakap tadi, ambil gambar cantik-cantik, nampak signboard, nampak produk, nampak poster. Ni poster yang kita bagi free tu tampal dekat kaunter, tampal dekat dinding, ambil gambar cantik-cantik jelas. Macam ni gambar ni kan daripada jauh. Tapi nampak jelas macam tu. Okay, gambar pemilik kedai, pegang produk, kat belakang tu banting kalau nak ada dalam sistem masing-masing. Okey, harga RM12. Okey, kat belakang tu kalau nak. Okey, pegang produk, pemilik kedai lah, bukan anda. Kalau anda ni kita dah kenal. Jadi kita nak pemilik kedai. Dan signboard, selamat datang ke Warung Laki Bini. Ni ada dekat Kelang. Okey, signboard kedai pun kena jelas. Untuk anda, bila dah ada semua ni, apa anda kena buat? Anda kena upload di social media anda. Macam saya cakap tadi, pastikan tidak private. Ah, Pastikan dia punya tu apa, public lah. Orang boleh tengok. Macam mana copywriting dia? Copywriting dia kena ada. Letaklah lokasi kedai makan tu. Letak Waze. Kalau ada yang pakai GPS lah letak dulu. Atau boleh bawa GPS ke. Buatlah. Alright. Senang. Tekan boleh terus pergi ke sana. Okay. Macam location senang lah. Kalau anda posting di mana? Kalau anda posting di FB, storytelling kena kuat. Belajarlah storytelling tu apa. Kalau di Instagram, gambar kena cantik. Kalau kat TikTok, buatlah video sikit. Buat video kecil 30 saat macam tu. Okey, pergi kat kedai tu, pegang handphone pusing. Tengoklah sikit influencer macam mana pusing. Buatlah macam kan nama WhatsApp guys. Hari ni saya ada di Warung Laki Bini. Dah berjaya letak produk sauna koko. Okay, jom cuba rasa. InsyaAllah produk lain pun sedap je. Produk lain. Menu lain pun sedap juga. Menu yang ada kat kedai ni apa? Spaghetti. Apa ni? Meatball. Apa lagi? Waffle. Macam itulah sambil-sambil promote. Okay, ini posting yang saya buat. Okay, pastikan gambar jelas. Gambar produk jelas. Ada nama kedai, lokasi, ada uh, link lokasi untuk terus pergi ke sana. Kalau dia ada FB page, tulis nama FB page dia tu. Kalau anda boleh tag FB page tu, tag lah. Tak Elias kan boleh letak Elias, tak nama FB page dia. Alright. Ha. Okay.
Faham ya setakat ni? Apa-apa soalan boleh tanya dekat ruangan komen. Nanti kita akan jawab dekat situ. Alright. Seterusnya. Kos dan keuntungan. Kos dan keuntungan. Kenapa? Hari ni kos dan keuntungan ni kita kena main matematik sikit. Kalau dah kata putih-putih muka saya. Okey. Putih-putih sikit. Kos kos dan keuntungan. Apa dia? Kita kena matematik lah. Orang yang berniaga ni dia kena pandai matematik, dia kena buat kiraan laju-laju. Kalau tak laju, kena ada kalkulator dekat tepi. Okey, jangan risau. Semua ni saya akan bagi dalam e-book. Saya akan bagilah e-book. Kami akan WhatsApp. Kemudian, bukan sekarang lah, esok. Esok kita akan WhatsApp untuk kita bagi e-book dan cara kita proses untuk postage produk. Okey? Okey, kita kira juga untuk anda faham macam mana kedai makan ni kira untung. Ni secara kasar lah, secara detail sampai ke staff, bilai semua tu saya tak tahulah. Saya tak ada kedai makan. Alright, ni secara kasar. Macam mana kedai tu dia buat jualan dia. Okay, seterusnya. Okay, anda jual pada dia RM29 bersamaan dengan 1.8 kilo ataupun 1,800 gram. Alright. Satu gelas tu gunakan 30 gram sahaja. Okey, 30 gram ni anggaran dalam 2 sudu besar. Alright. Kalau rasa nak pekat, kalau gelas tu tinggi, letaklah 3 sudu. Alright, itu just tinggi lah. Macam milkshake kan lagi mahal. Alright, satu pack ni boleh dapat 60 gelas. Okay, 60 gelas, 30 gram, 60 gelas. Tak gerak lagi. Sekejap ya. Okey, harga jual koko ais biasa yang saya selalu nampak dekat saya duduk dekat area KL ni. Selalunya mereka jual RM4 lah. Kalau lagi mahal, itu saya tak pasti. Mungkin ada, mungkin boleh jadi lagi mahal. Okay, sebab koko ni selalunya dia datang dengan susu pekat dia. So dia extra charge kat situ. Okay, dia ada ais dia. Kalau tambah topping, mahal lagi lah. Kalau ditambah chocolate drizzle, dia tambah lagi charge dekat situ. Okey. Jual RM4. Dia kemudian okey, contoh andai kata sehari orang tu dapat kedai makan tu dapat 200 pelanggan datang. Kita ambil 10% je. Okey, dia boleh jual 20 gelas air koko. Kenapa 10%? Tak semua customer yang datang tu order air coklat kan? Bukan semua. Ada yang order air oren ke, air teh tarik, air teh O. Kan? Tak semua. So, kita ambil secara kasar 10% lah. 20 gelas sehari. Okay, sale RM4 darab dengan 20 gelas. Dia boleh dapat sale RM80 sehari. Kita anggarkan kalau dia jual 20 gelas sehari, satu pack ni boleh guna untuk 3 hari. Okay, sebulan dia boleh dapat 600 gelas. Kalau dia guna satu pack ni, dia dapat 600 gelas semua. Sale dia pula akan dapat RM2,400 dalam masa sebulan. Alright. Ini 10. Kalau dia dapat jual 10 pack sebulan. Sebab satu pack 3 hari kan. So dia perlukan 10 pack untuk sebulan. Sale dia akan dapat RM2,400. Alright. Modal kedai cuma RM290 sahaja. Alhamdulillah. Okay. Nak jadi owner kedai ke? Modal 290 dapat sale 2,400. Okey. Tak semestinya kadang dia bila buat kedai ni dia banyak kos yang kena cover. Elektrik, makan minum staff, gaji staff, KWSP, semua tu lah. Okey. Seterusnya, okey, anda sebagai ejen, modal dan keuntungan anda pula macam mana pun saya kirakan juga. Okey, kita tengok pada kiri. Kiraan kiri tu untuk kalau pakai 10 pack sebulan. So, anda 10 pack sebulan anda ialah RM26 untuk satu pack. Maknanya 260 lah sebulan. Okey, anda tolak modal kedai dan tolak modal anda dapat keuntungan RM30. Alright, 10 kedai jadilah 300.
Satu kedai, kalau satu kedai guna 30 pack, maknanya sehari diguna satu pack. Ni memang laju lah, customer memang banyak. Lagi-lagi kalau dia ada buat apa tu, uh, package ke, promo ke, ais coklat ke, apa semua. Dia lagi banyak lah. Alright. Boleh dapat untung RM90 untuk satu kedai. Kalau 10 kedai dapat RM900. Alright. Kenapa anda dapat untung sikit dia untung banyak? Okay. Kalau boleh rezeki ni kita jangan terlalu berkira sangat. Kalau anda supply produk, anggap anda ialah supplier. Okey, kedai ialah customer. Dia yang kena buat promosi. Dia yang kena cari klien. Dia yang kena pujuk pelanggan untuk beli apa semua kan. Anda ialah supply, anda supply. Anda main keuntungan, anda margin kecil, anda main volume yang besar. Sebab anda ialah supplier. Sama juga dengan kami buat. Okey, kami margin kecil tapi kami yang gunakan orang beli dalam jumlah yang banyak. Macam itulah. Alright, seperti mana anda pergi pasar borong ke apa ke, dia akan jual dalam jumlah yang banyak tapi anda dapat harga rendah. Alright, satu kedai ini kalau satu kedai guna 5 pack. Okay, kalau boleh anda target lah kedai tu guna 5 pack. Ni saya kira kan. Oops, sorry. Okay. Untung sebulan jadi separuh lah daripada yang 10 pack. Daripada 10 pack sebulan, 5 pack sebulan, keuntungan akan jadi separuh lah, RM150 sebulan. Alright, kira ini saya akan bagi dalam e-book untuk anda buat revision ataupun anda adjust ikut calculation anda sendiri. Mana anda nak ubah ikut pada strategi masing-masing. Okay, masing-masing bisnes dia produk sama tapi strategi dia selalu tak berbeza. Alright, kita sebagai camp ni saja bila kita sembang-sembang rupanya dia buat macam ni, dia buat macam ni. Okay, berbeza. Alright. Okay, expectation, apa yang saya maksudkan dengan expectation ni ialah jangkaan kita daripada jumlah customer yang datang makan tu, berapa persen yang akan beli air koko? Sorry, berapa persen yang akan beli air koko? Contohnya yang datang makan kafe, datang kedai makan dan juga kafe, daripada 100 orang tu, yang beli mungkin maksimum dekat sini, kita buat anggaran kat sini 15%. Jadi 100 orang, 15%, 15 cawan yang beli. Okey? Dia beli 15 orang lah yang beli kan. Alailah kalau seorang minum 2 cup, minumlah 2 cup. Alright? Kita buat macam tu maknanya dalam semua pelanggan yang datang, berapa persen yang beli air koko? Dekat kedai makan dan kafe, kita kata 8 hingga 15%. Sebab dia ada produk lain juga. Selalunya kafe ni dia ada produk signature dia. Ni juga peniaga air balang dan juga food truck, of course. Selalunya peniaga air balang dan food truck ni dia punya pilihan minuman dia berkurang sikit. Sebab air balang ni kan dia ruangan dia kan dia tak ada sumber elektrik. Kalau ada pun generator termasuk food truck kan. Jadi dia punya pilihan minuman tu dia akan kurangkan. Alright. Food court dan kantin sekolah lagi banyak sebab food court ni ialah customer baru datang ke R&R. Okey, yang baru datang semua. Kalau food court yang dekat mall. Mall kan ramai orang. Lagi-lagi mall yang dekat IOI Mall kat Putrajaya tu kan besar mall tu. Ramai betul orang datang. Kantin sekolah budak-budak disukai coklat. Okey, disukai coklat. Dah budak sukai coklat. So dia punya persen tu lagi tinggi. Sampai 50% yang beli air coklat. Daripada 100 orang tu 50 orang beli air coklat. Kau dapat close ni, insyaAllah. Reputation memang sangat tinggi. Alright. Okay, so ini apa jangkaan lah. So pilih kedai yang bersesuaian. Okay, ini juga faktor yang pengaruhi jualan anda. Jualan anda, jualan kedai itulah. Okay, sebab bila jualan kedai tu laju, reputation pun laju lah. Anda akan dapat restock, restock laju lagi-lagi. Okey, sebab ikut pada produk koko tu. Kadang produk koko tu dekat menu tu sendiri dah ada signature. Contoh nama kedai tu apa? Gombak Signature Chocolate Drink. Dia dah ada dah.
Okey. Dan juga saiz dan harga kedai apa tu air balang tepi jalan pun dah mula menawarkan saiz yang berbeza mengikut pada sebab dia ikut pada jenama yang terkenal tu lah yang menawarkan pelbagai saiz. So kita pun ikut aliran semasa. Okey, saiz dan harga kalau ramai beli kecil-kecil lah lambatlah restocknya. Kalau beli besar cepat restocknya. Alright. Dan juga combo. Combo ini ialah kedai ayam goreng Mek Yam yang ada dekat Kelantan. Yang dia pegang tu ialah air sawanah koko kita yang dia masukkan dalam set, bundle set dia. Selalu kan dia jual set. Kalau ala carte lain, ni set. Okay. Ni lagi laju lah jual. Satu harga dia datang dengan set terus. Senang orang nak fikir, tak payah nak fikir tengok air mana satu. Dia senang set. Buat set air coklat, bagi idea kat tuan kedai tu ke macam itulah, bagi idea ya, bukan mengajar. Bagi idea. Alright. Seterusnya pengaruhnya juga mungkin masa tu siang dan malam, selalunya kalau sejuk malam banyaklah. Kalau kalau masa tu panas, banyaklah jualannya air sejuk. Sorry. Okey, jualan air sejuk, air coklat sejuk. Waktu siang panas-panas terik tu, lakulah jualan dia. Kalau malam mungkin air panas. Tapi sekarang kan tak kira. Sekarang siang malam pun panas. Okey. InsyaAllah jualan air coklat memang akan laku. Okay, InsyaAllah rasa Coco Station ni memang sedap. Dia pekat, dia wangi. Memang sedap. Anda boleh cuba juga rasa. Kotlah nak rasa kan. Tak yakin sendiri, tak yakin sendiri, tak rasa, tak tahu nak bagi tahu ke orang macam mana. Cubalah rasa dulu. Alright, boleh cerita. Macam saya cakap tadi lah, ikut pada cuaca. Kalau sejuk, mungkin lakunya panas. Kalau panas, of course yang lakunya air koko sejuk, ais blended dan sebagainya. Alright. Uh, Sebab hujung ni, terima kasih. Thank you. Okay, terima kasih yang stay sekarang. Cuma ada kata-kata akhir lah yang saya dapat, yang saya baru belajar tadi sebelum kelas ni. Kita kita tak kejar banyak kedai semata-mata. Okey, kita kejar kedai yang betul-betul jual. Yang betul-betul push produk dia, push menu dia untuk customer beli, untuk dia pandai upsell. Dia pandai upsell lah. Abang nak cuba tak koko ni yang macam tu. Okey, kalau kedai tu boleh jual 30 sampai 50 gelas air koko kita sehari, lebih baik daripada 10 kedai yang tak aktif. Okay. Cari kedai yang elok, cari lokasi kedai tu, lokasi yang strategik, kedai tu bersih. Anda kena tengok juga jumlah pelanggan yang masuk. Kedai tu waktu-waktu peak hour dia, selalunya tengah hari, makan malam selepas maghrib macam tu, ataupun breakfast. Kita tengok juga, semua ada kena tengok faktor-faktor tu. Pelanggan yang masuk, kebersihan, lokasi, dan juga ada satu lagi tips ni, cuma ni saya tak berapa pasti kalau boleh pakai. Owner kedai tu ramah. Owner kedai tu ramah dengan pelanggan. Dia punya waiter pun ramah dengan pelanggan. Okey, akan menyebabkan reputation tinggi. Mereka sendiri pandai jual produk. Itu lebih baik dapat kedai yang sedikit tapi berkualiti, lebih baik daripada kedai yang banyak tapi tak aktif. Okey, anda pun penat. Okey, untuk slide itu sahaja. Okey, terima kasih. Mana yang rasa-rasa pening-pening tu boleh komen dekat ruangan chat. Okey, kita akan bantu anda. Kalau rasa nak PM personal bincang tepi, boleh PM tepi. Okey. Alright. Saya nak start share. Okey, nampak muka saya besar-besar macam ni. Alright. Macam mana? Faham ke? Faham ke? Pening ke? Banyak betul belajar malam ni kan? Itulah. Lagi jangan risau, semua ni kita akan ada dalam e-book. Dah siap dah e-booknya. Okay, dah siap dah e-booknya pun kita akan bagi. Yang dalam Excel, dalam yang isi Google Form sahaja. Okey, pastikan isi maklumat anda dalam Google Form. Jangan double yang dah isi, tahniah, terima kasih. Terima kasih juga hadir. Okey.
Ingat Coco Station, dia pekat memang khas untuk peniaga air balang, untuk peniaga kedai makan. Kita nak anda kami nak galakkan anda cari kedai makan. Okey, kedai makan. Kalau rasa nak cuba kedai runcit, bolehlah. Okey, cuma kempen ni kita nak fokus anda masuk kedai makan supaya reputation tu lebih tinggi, produk tu orang guna. Okey, sebab kalau customer dia jual 29, anda dapat berapa? 26. Untuk RM3. Bila satu pack kan. Alright. Saya doakan anda berjaya. InsyaAllah. Amin, amin ya Rabbal. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya minta maaf segala kekurangan, segala apa yang tak faham, salah silap, semuanya datang daripada saya, selebihnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebelum tu kan kita macam biasalah kita ada proses nak end video. Okey, sekian sahaja daripada saya. Kalau ada apa nanti kita akan kontak anda tau. Okey, bersedia kita akan kontak anda untuk kita bagi ilmu dan juga kita proses postage lah, maknanya anda perlu buat payment dulu dan kita akan proses semula dengan ninja apa yang sempurna, kita akan post. Kita cuba anda dapat dalam minggu yang sama. Alright, kalau tidak mungkin paling lewat ke minggu depan lah. Okay, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life. One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. I just wanna feel this moment. I just wanna feel this moment. This worldwide, Christina Aguilera. Oye mamita, dale que la cosa está rica. Reporting live from the tallest building in Tokyo. Long way from them hallways, filled with O's and O's. They counted always, real fat all day. Now baby we can parlay, oh baby we can party. She read books, especially about red rooms and tie-ups. I got her hooked, cause she see me in a suit with a red tie tied up. Rita Gris, nice to meet you, but time is money. Only difference is I own it. Now let's stop time and enjoy this moment. One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. I just wanna feel this moment. I just wanna feel this moment. I see the future, but live for the moment. Makes sense, don't it? Now make dollars, I mean billions. I'm a genius, I mean brilliance. The streets was schooled them and made them slicker than Slick Rick the ruler. I've lost a lot and learned a lot, but I'm still undefeated like Shula. I'm far from cheap. I break down companies with all my peeps. Maybe we can travel the world and I can give you and all you can see. Time is money, only difference is I own it. Like a stopwatch, let's stop time and enjoy this moment, darling. One day while the light is glowing, I'll be in
Sawana Koko, apa yang membuat kau bertenaga? Sawana Koko, apa yang menyihat mencerdas minda? Sawana Koko, apa yang perlu untuk keluarga? Sawana Koko, minuman koko kau betul-betul wah.